Betul, nak bayar wang pendahuluan tak ada duit. Masya Allah, tabarakallah. Ini berikutan kepada post saya mengenai saya ajar kenapa kita kena beli rumah instead of hanya sewa selama beberapa tahun, lebih daripada 10 tahun duduk menyewa. Tuan-puan, kita kena faham yang syurga itu mahal. Perasan tak? Boleh je kalau kita nak beli rumah under developer. Kadang-kadang ada certain developer full loan, free legal fees, free MOT, macam-macam free. Zero deposit. Tetapi akhirnya bulanan kita yang tercekik. Sebab apa? Bulanan kita kena bayar tinggi. Jadi dia tak dapat nak cover loan tersebut. Malahan kadang-kadang ada yang bleeding dan akhirnya terpaksa rumah tersebut dilelongkan. Kesian ramai sangat Gen Z sekarang ni beli rumah end up semua kena lelong. Berbanding dengan orang yang beli rumah yang dah get ready deposit. Contohnya kena beli rumah saksil, rumah lelong. Sebab apa? Sebab rumah-rumah yang jackpot ni kita kena ada deposit. Jackpot 200,000 murah daripada harga pasaran. Rumah jackpot 150,000 lebih murah daripada market value. Nampak tak? Rumah-rumah macam ni kita kena ada deposit. That's why kita kata syurga itu mahal. Sebab apa dia? Sebab dia sangat bernilai. Begitu juga dengan rumah-rumah yang mahal ni kan. Jackpot ni kita kena sediakan deposit. That's why Gen Z zaman sekarang ni janganlah asyik beli maca sampai 500 cup sampai 1000 cup sebulan. Kalau kumpul cup-cup tu dah boleh jadi rumah investment. Nampak tak? Boleh join Circle Dr. Wani yang cover rumah lelong satu Malaysia. Penuh dengan ilmu property, ilmu investment yang ajar anak-anak muda beli rumah murah seawal umur 20 tahun. Jom, kalau tak boleh menabung duit, menabung emas supaya boleh dapat rumah idaman, rumah yang bulanannya sangat-sangat murah. Okey, join Circle Dr. Wani Gold sekarang.